kontraktor sekarang tak suka buat hitam putih. Okay. Alright. Sebelum tu, saya Datuk Aziz Abdullah, coach kontraktor anda dan juga service provider. Alright. Baru-baru ni dalam satu WhatsApp group kontraktor saya lah, ada satu kontraktor tu dia menyuarakan masalah dia. Dia kata dia siap buat kerja. Lepas tu tuan rumah tu first tak nak bayar. Kan? Sebab dia kata kerja tak siap. Kan? Yang kedua tuan rumah tu kata dia nak viralkan benda ni. Dekat social media lah. Kan? Yang bawa kontraktor ni, si Polan ni dia tak siapkan kerja. Okey? Jadi dia pun ceritalah sebenarnya dia tak siap kerja tu hanyalah kerja-kerja ekstra. Kerja-kerja ekstra yang tak dipersetujui masa mula-mula buat kerja itulah, kan? Mungkin adalah ekstra-ekstra kerja kan, tapi kerja asal tu dah siap, tapi tuan rumah kata tak siap. Kan? Jadi sekarang ni dia orang tengah bergaduh lah. Jadi salah seorang grup kami tu ada tanyalah pada kontraktor tersebut, ada hitam putih tak? Ini paling kita orang kelakar sekali. Dia kata dia tak ada hitam putih. Habis tu, dia kata selama ni dia buat perjanjian secara lisan je lah. Ini dah masalah. Kontraktor-kontraktor kita ni lah kan. Main percaya mulut. Tak ada hitam putih. Kalau ada pun hitam putih dia tak clear tau. Tak jelas skop kerja yang nak dilaksanakan. Jadi inilah timbul masalah. Jadi ni sebenarnya dua-dua pihak perlu fikir tentang perkara ni. Kan? Kadang-kadang kontraktor ni dia rasa tak susah nak buat hitam putih ni kan. Tapi sebenarnya bila ada hitam putih ni, dia menyelamatkan kamu sebagai kontraktor. Jadi kamu boleh pastikan apa kerja yang kamu sepatut buat dan bila kerja tu dah siap, kamu dapat bayaran lah. Tak adalah timbul isu yang kamu tak siap kerja. Masalahnya, bila kamu tak ada hitam putih, macam mana kamu nak pastikan kerja kamu dah siap? Of course tuan rumah kata kerja kamu tak siap. Tapi kalau kamu ada hitam putih, kan, maka kamu boleh buktikan kepada tuan rumah kamu dah siap. Betul tak? Jadi kalau benda ni masuk dalam mahkamah sekalipun, kamu boleh buktikan kepada tuan rumah tu yang kamu dah siap. Jadi inilah satu isu yang saya nampak sekarang ni. Ramai kontraktor-kontraktor kita tak nak buat hitam putih. Ataupun kalau dia buat hitam putih dia terlampau tak jelas. Sehingga kan orang boleh main-mainkan dia lah. Macam contoh tadi, kawan tu, orang tu tak nak bayar. Lepas tu, nak tuntut dalam mahkamah, nak viralkan benda tu semua. Jadi, sebagai kontraktor, kita kena belajar lah. Kan? Kita kena belajar macam mana nak buat hitam putih. Kan? Dan kalau kontrak tu satu kontrak yang besar lah. Bagi saya besar tu 50,000 ke atas lah. Kena belajar lah kontrak. Tentang kontrak law kat Malaysia ni kan. Ataupun kena buat kontrak yang proper lah. Okay. Jadi, itu sajalah kali ni video saya. Hopefully dapat manfaat lah kepada para kontraktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.